Nak nampak kaya dan berjaya, inilah bag dia. So untuk status-status orang yang berhave-have ni, simbolik kekayaan diorang ataupun diorang punya kosmetik materialistik untuk kita tengok on tak on contohnya kan, bila kau nak buat deal dengan korang punya business partner lah. Janganlah ajak orang-orang nak jumpa lepak-lepak. Anda kata kalau nak buat business partner, kata kalau dia cerita pumpang, dia tak pakai bag ni, hati-hati. So ini adalah Dior Lady Dior size mini. Harga dekat kedai RM25,000 sahaja. Kita jual mesti lagi mahal sebab kita nak untung. Jangan bang. Sekarang kita jual pada harga RM16,000 sahaja. Basically korang boleh jimat RM9,000 bro. RM9,000 korang boleh jimat kalau korang beli dekat Icon Lux. Original tak? Original. Condition macam mana? Macam baru tengok. Condition macam baru. Pergilah polish sikit kalau korang tak yakin. Hardware boleh polish, kita boleh uruskan. Leather boleh polish, kita boleh uruskan. Full set tak? Semua datang complete nampak. Ada tali, ada dust bag, ada semua, ada receipt, kotak ada, paper bag ada. So kalau korang nak, korang boleh bayar dengan harga RM16,000 ni secara installment. Shopee boleh, credit card boleh, debit card boleh, cash pun boleh. Yang paling kelakar sekali, paling korang takut adalah bag ni cuma tinggal satu saja. So anda kata kalau one day korang nak pergi dinner, korang nak pergi event, korang nak pergi pitching business, tak ada masalah. Korang nak jual balik pun boleh. Mizan, boleh ke nak jual balik? Boleh, tak masalah. Korang beli RM16,000, korang boleh jual RM16,000. Korang boleh jual RM17,000. Sebab kenapa? Retail RM25,000. Retail RM25,000 tu. Ke RM28 aku tak ingat. So bag ni tinggal satu saja. Tak percaya tengok ni ha. Sebab ada tak bag-bag yang rupa sama? Tak ada. Ini je satu yang saiz ni. Lawa. RM16,000 pula tu. Nak diskaun lebih, cakap aku handsome dulu. Cakap aku handsome, tak pernah jumpa orang handsome macam aku dekat komen. Bila ramai sangat aku ada buat fan club aku sendiri, baru aku bagi korang diskaun.